Minggu lepas, Belfire jiran saya hilang depan rumah pukul 3 pagi. Tak sempat buat apa-apa. Saya beli Alphard AJS 30. Jiran saya pula beli Belfire AJS 30. Waktu yang sama warna, tak sama model, sama sebab. Nak selesa untuk keluarga. Bagi saya, kereta ni simpan semua cerita kenangan hidup kami. Anak saya tidur dalam kereta ni masa dia baby. Mak ayah saya pula duduk belakang masa balik kampung. Sebab tu awal-awal lagi saya dah pasang GPS tracker. Saya tahu model ni high risk. Saya tak nak ambil risiko. Minggu lepas, Belfire jiran saya hilang depan rumah pukul 3 pagi. Tak sempat buat apa-apa. Padahal dulu saya dah pesan awal-awal, pasang GPS dulu sebelum cantikkan kereta tu. Tapi biasalah orang fikir benda ni jauh lagi. Kadang-kadang kita fikir benda ni tak jadi kat kita. Tapi bila dah jadi, semuanya dah terlambat. Saya pilih untuk bertindak awal. Sebab kereta ni bukan sekadar kereta. Ia menyimpan semua kenangan hidup saya. AJS 30 ni bukan murah. Kita jaga luar, dalam, polis setiap bulan. Tapi kalau hilang, semua tu dah tak bermakna. Kalau anda pun rasa benda yang sama, pernah rasa takut atau hampir jadi mangsa, kongsikan kat ruangan komen biar kita jadi peringatan untuk yang lain. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, silalah like, follow, komen dan share video ini.